Datin Sri Nur Syahidah buku cerita kronologi bagaimana mula-mula ambil bibit tudung bekerja. Datin dapatkan bibit tudung daripada agensi. Dia tak pandai baca, tak pandai apa-apa. Mula-mula memang menguji kesabaran Datin. Tapi Alhamdulillah, lama-lama jadi serasi, anak-anak dan suami pun sayang bibit tudung. Kronologi dia tak. Okay, dia korang, asalnya korang, Mama ambil bibit dia kat agensi. Apa nama kau punya Puan Ira. Puan Ira. Mama tak ingat korang Mama jumpa ke mana. Tapi Mama cari dan korang Mama search, okay. So masa Mama jumpa tu korang, dia kata ini pembantunya ada baru sampai semalam. Okay. Tapi dia tak pandai baca. Dia tak pandai apa-apa. Tak pandai apa-apa. Okay, betul. Aku terdesak, aku terdemit, aku boleh lah tak pandai baca. Tak apalah. Janji Alhamdulillah. Janji demi aku pun pasrah lah korang, okay. Okay, sampai hari pertama tu, mana buka lampunya di mana? Ketik lampu je tak bisa. Ketik lampu je tak bisa. Okay. Ini di mana mau guna blender? Contohnya di mana? Periuk nasi, masak air biasa di rumah sampai pakai periuk tanah. Aku. Itulah masalah. Aku sabar lagi, tak apalah. Orang baru kan, kita anggap kita mengajar lah. Okay, lepas tu hari kedua, Mama nak pergi hantar Mama punya mak dengan abah ayah pergi umrah. Bibi, jom. Bibi tolong ikut saya pergi KLA. Tolong jaga anak saya nak hantar mak pergi umrah. Dia diam. Dalam kereta dia muntah-muntah. Aku sabar dah. Alhamdulillah. Dia muntah. Punya majikan sabar. Lepas tu, aku buat kat lift kan ada eskalator dengan lift. Dalam kereta dia pengsan. Dia pengsan dalam kereta, guys. Balik rumah, bukan dia jaga aku. Aku yang jaga dia 3 hari 3 malam. Alhamdulillah. Dia meracau-racau, betul. Aku kena bagi dia makan, aku kena bagi dia air. Alhamdulillah. Aku mesej je dah. Apa ni? Pengira, mate ni tak okey ni, saya tak boleh ni. Saya jaga ni. Alah sedih. Lepas tu kan, dia menyanyi kau. Mida. Yalah. Anakku Hamida. Di sini tak bisa mak. Sian lah bertudung. Kalau naik lift tu tak bisa mak naik bukit tu lagi enak. Sian. Naik bukit tu lagi mudah katanya. Kalau naik tak bisa mak takut dia kata. Kalau naik lift lagi mudah. Lepas tu kan, selama setahun dia tak boleh naik eskalator. Kau bangun sikit, aku nak tunjuk cara kau naik eskalator. Kejap. Tengok dia. Kalau kau naik eskalator dengan dia, kau jadi kat dia. Orang belakang lepas tu panjang. Ya maksud nak lompat jalan, nanti lompat pintu tu jalan kotaknya tu. Setengah jam macam ni je. Aku hangat betul. Aku tarik je. Aduh. Nanti tinggal lah dia. Yang macam saya pernah ambil. Walaupun rumah mesti aku kenal. Dah sudah kau. Aku kan orang tak sudah barang ni. Ya. Macam tu saya benci pula aku. Setahun bila aku naik eskalator, aku kadang-kadang aku kena jaga dia. Aduh. Memang maksudnya iman aku memang tebal. Iman aku memang tebal ya. Alhamdulillah. Macam nak jalan dia lebih kaki je bergerak. Bodoh. Alhamdulillah. Dia kau macam dia. Aku kan orang belakang tu memang dah macam dah. Orang geleng-geleng kepala dah. Kalau majikannya namanya Abah, memang dah lama lah tak ada dia dalam Malaysia ni. Iya.